Kalau kata sekarang ni kau jumpa 1Z Haikal yang berusia 18 tahun dulu, apa satu nasihat yang kau akan bagi tahu dekat dia? Nasihat dia jangan toleh belakang lah. Apa yang nak buat. Yang penting apa yang kita buat tu ada hala tuju. Bukan sekadar buat untuk nama. Apabila kita buat sesuatu tu, kita kena jujur, ikhlas, dan insya-Allah bila kita jujur dengan ikhlas ni, benda lain akan datang. Seperti rezeki kita akan tak putus. Assalamualaikum dan selamat kembali ke LM90. Ini tempat kita sembang gentle lepas minit 90. Okey, ini adalah part yang ketiga. Betul. Part yang pertama kita dah korek baiknya. Part yang kedua kita dah tahu dia pergi review tu macam mana. Sekarang part yang ketiga. Mungkin part yang agak sedih lah. Tapi aku rasa di meja ni ketiga-tiganya pernah melalui benda yang sama. Betul. Itu yang menariknya sebenarnya, Zaid. Apa sebenarnya, Zaid, pengalaman pertama kau kena ACL tu, apa sebenarnya yang bermain di fikiran kau? Perkara yang pertama, Zaid. Of course lah, berhenti main bola. Itu kita rasa macam hari tu dah gelap lah. Sebab macam cakap, daripada sekolah kita bukannya ada akademi. Betul. So ini adalah mata pencarian kita dan ini adalah cita-cita kita. Jadi macam bila kena ACL tu rasa macam apa akan jadi lepas ni. So memang down lah masa tu. Kau waktu tu macam mana, Zaid? Kau kena waktu training tu? Waktu training, apa sebenarnya yang jadi? Macam aku cakap tadi, dia punya keinginan, kesungguhan time training tu, dia tak kira siapa. Maksudnya bila training pun rasa macam dalam game lah. Ya, betul. Untuk dapatkan tempat. So kau kena time tu memang challenge bola tinggi ke? Tak, masa tu daripada belakang. Dia langgar daripada belakang. So itu yang frustnya. Macam kita kalau dekat Malaysia ni, kita tengok macam membahayakan kita punya kawan, kita tarik handbrake sikit lah. Betul. Tak ada sana, gempuh je lah, bagi je lah. You train the way you play. Cara tapi ini dia menghantar sahabat kita pulang ke Malaysia. Biadab dia. Kau ingat, Zaid, nama orang? Tak ingat, tapi muka ingat. Muka ingat. Lama dah mak pun, dia dah mak lah tu. Okay. Tapi Zaid kan, aku rasa sekarang ni aku nak tahu lebih lanjut lah sebenarnya. Orang dekat luar tak tahu apa sebenarnya yang orang yang kena ACL ni, apa sebenarnya yang dilalui pada fasa recovery. Dari segi emosinya, Zaid, mungkin kau boleh share. Dari segi emosi dia memang satu down. Satu lagi kita akan rasa serba-serbi tak kena. Dan untuk nasihat aku pada siapa yang kena ACL ni, itu semua mindset. Bila kau kuat, kau tak akan rasa lemah kan, tak akan rasa sakit. Kau akan rasa aku nak lebih bagus daripada sebelum ni. Okay, Zack, benda kau punya kita panggil nasihat tu kena pada diri aku juga sebenarnya. In which aku pun pernah kena ACL dan pernah dalam fasa recovery. Tapi masa tu aku rasa aku lemah lah. So sekarang pun kau lemah. Sekarang ni bila dengar Zack cakap, aku jadi semangat lah balik. Tak ada, sekarang pun masih lemah. Sekarang masih lemah. Tak ada beza. Zack dia lemah, dia bangkit, dia main Liga Super. Macam aku bangkit daripada kerusi je. Okay, Zack, cerita pasal ACL ni, kenapa aku cakap tiga-tiga kita sama. Tiga-tiga pernah kena ACL. So of course lah, yang main lebih tinggi, lebih jauh, comebacknya adalah kau. Tapi apa sebenarnya yang membuatkan certain player dia boleh comeback ke form asal, ada yang tak boleh? Sebab apa? Betul kau cakap dari segi mentality. Tapi ada tak nasihat ataupun dari segi recovery tu, ada tak benda yang kau belajar? Maksudnya adakah kita ni, certain player ni terlalu rushing untuk buat comeback pada kau? Kalau tanya aku, certain player ni dia rushing untuk comeback. Yang itu yang bahaya. Sebab kadang-kadang kita terlampau cepat untuk main balik, itu yang kena balik. Jadi untuk aku santai je. Bukan santai maksudnya kita tak buat rehab. Kita buat rehab tapi dengan cara yang biasa je. Bukan nak macam push, rushing. Tak. So kau melalui fasa rehabilitasi ni dekat mana, Zack? Dekat Jepun ke ataupun balik ke MSN? Bila kena ACL dekat Jepun tu,
immediately aku cakap saya nak balik Malaysia. Cakap. Lepas tu CEO tu cakap tak boleh balik, awak ada kontrak. Kita akan jaga awak, jangan risau, kita akan jaga awak buat kat sini semua. Tak nak, saya nak balik. Saya cakap. Sebab saya down, saya jauh dengan family, nanti kalau saya buat rehab, macam mana saya duduk seorang-seorang. Saya cakap macam tu. So dipersetujui lah. Dia persetujui lah. Kau memang time tu bukan dipersetujui, tak ada option. Tak ada option. Dia tak ada option. Nak tak nak. Aku nak balik. Bukan. Sebab untuk bila kita faham memang option tu memang terpaksa nak balik. Tapi macam kau cakap tadi kan, kau ada kontrak. So macam dalam kontrak tu tak kacau apa-apa ke untuk kau balik ke Malaysia tu? Sebab dia tahu mungkin kita daripada Malaysia, daripada kita budak, kita first time kita pergi luar negara, mungkin dia consider daripada segi tu. Dia cakap tak apalah kalau macam tu, kita akan bincang dengan FAM lah, dia cakap. So pada masa sama dia hantar saya balik, dia pergi ke Malaysia lah dan buat rehab dekat sini. operation dekat Malaysia. Operation pun dekat Malaysia? Yes. Okay. Dan kos tu dia tanggung. Dia yang tanggung? Dia tanggung. Okay lah kalau macam tu. Sebab ada Kontrak. tim dekat Malaysia injured. Tanggung sendiri. Bukan, dalam kontrak cerita injured lain. Tapi bila player dah injured, okay, ni sebenarnya kita ada benda sikit nak update pada awak. Cerita dia jadi lain lah. Dia pusing kat situ. Tapi tak boleh cerita sekarang lah. Tak boleh cerita sekarang lah. Okay, Zack, kita tahu lepas kau injured, kau hilang sekejap daripada radar, kau buat comeback, kau balik ke Kelantan. Very successful career, main dengan PR dan lain-lain. Pergi pula ke Felda United, still a very successful career. Aku nak tanya, next kau berhijrah ke pasukan Selangor, betul? Betul. Kenapa pasukan Selangor tak ada tim lain ke Zack untuk offer kau time tu? Masa tu ada coach Mendiang Satya yang call. Dia cakap datanglah Selangor sebab dia bawa Selangor. So nak tak nak saya follow lah sebab pada masa sama pun Felda pun ada masalah masa tu. Dia nak tutup. Dia macam nak tutup. Tapi kita fikir takut juga lah sebab mana tahu kita sayang dengan Felda tiba-tiba tutup. Jadi struggle lah. So pergi ke Selangor lah waktu tu. Okay, Aura. So masa Mendiang Satya offer untuk datang ke Selangor, masa tu memang masih dengan Felda ataupun Dah habis kontrak. dah habis kontrak dengan Felda. Cuma Felda pun ada bunyi jugalah untuk sambung kontrak. Untuk sambung. Dia memang willing untuk sambung. Tapi kita dengar cerita macam ada benda yang tak sedap. Jadi takut lah. Play safe lah. Play safe. Okay, waktu tu ada offer lain ke ataupun memang Selangor saja daripada Coach Satya? So far rasanya ada Melaka pun ada offer masa tu. Tapi kalau fikir balik untuk performance, untuk ni, bukan nak kata Melaka tak bagus. Bagus, tapi cumanya bila kita dengan coach tu kita tahu dia punya pattern of play tu, jadi macam senang lah untuk kita. So aura Mendiang Coach Satya tu sangat power Sebab Min pun pernah cerita benda yang sama dekat kita orang. Betul. Kira Mohamed cakap Coach Satya ni dia lain lah. Dia father figure. Yes, exactly. Kau dekat Selangor melalui satu lagi fasa yang aku sedih Azai. Betul. Terus terang Azai, aku bila tengok kau punya video timbang-timbang bola, tenang dekat dinding retak dulu tu. Azai, aku sedih Azai. Aku sedih. Tu aku sangat-sangat sedih sebab apa? Aku tahu kau boleh bawa impact dalam tim Selangor time tu. Betul. Di bawah aku Satya. Tapi tak sempat lagi main 1 minit pun dalam Liga Super. Betul. Belum tengah pre-season. Seminggu nak kick off. Seminggu sebelum kick off tengah pre-season lawan Thailand kan? Tim Thailand. Bukan. Kita orang balik pada pre-season kat Thailand, kita friendly dengan Geylang dekat UM. Kena time tu Zai. Kena time tu. Kau tahu macam mana aku dapat tahu berita kau injured tu Zai? Aku tengok dekat Twitter tau. Dekat Twitter adalah wartawan-wartawan Astro ni yang cepat dapat feed ni. Dia tulis kan, one Zack to another recovery process, recovery phase. Betul. Sedih Zack. Sedih. Bila tak sedih. Kau rasa time tu macam mana Zack? Ini kali keberapa sebenarnya dengan Selangor ni? Dengan Selangor ni untuk ACL kali kedua. Okay. Sebelum kena ACL tu, masa kat Felda tu pun dah kena sekali meniscus, tapi sikit je lah, tak ada masalah. Untuk meniscus ni kita macam biasa je lah, dalam 2 bulan dah boleh main dah. Recovery okay. So bila datang Selangor tu,
dalam pre-season tu memang perform okay, tak ada masalah kan. Kita boleh ikut semua. Jadi seminggu nak kick off tu kena ACL kali yang kedua, kaki kiri. Kaki kiri pula macam tu. Kaki kiri pula. So waktu kau kena second ACL ni, of course lah, player yang datang dengan track record injury ni, di mata management dia orang tak berapa gemar. Dia tak berapa gemar, dia tak nak offer kau gaji yang sepatutnya kau dapat. Dia cakap aku ada record injury lah Zack. Saya tak berani lah nak sign you lama-lama. Dia memang macam tu Memang Betul. Kita punya mentality memang macam tu. Padahal kalau kau spend lebih sikit, mungkin player tu akan motivated. Dan dia akan lebih berbaloi lah untuk kau. Tapi bila kau melalui satu lagi fasa recovery ni, macam mana sebenarnya Zack support daripada tim Selangor, Coach Satya, management, macam mana Zack waktu tu? Alhamdulillah, sebab Selangor memang 100% dia bagi sokongan lah. Dia tak ada kata macam menyesal ke apa. Sebab benda dah berlaku ni bukan yang kita nak. Sebab dalam bola ni macam-macam boleh berlaku. Tak kira lah kita kuat macam mana pun. Kalau kata nak kena ACL, kena juga. So dekat situ sebab kita dah pernah kena sekali, kali yang kedua ni rasa macam kuat sebab dah pernah kena. Sebab ada orang rumah. Sebelum ni tak kahwin. Korek tadi tu. Sepatutnya sebelum pergi Jepun dah ada orang rumah. Silap CEO tu. Silap. Dia bukan patut offer jaga kat situ, patut cari orang rumah. Betul. Itu masalah. So Zack, cerita dekat Selangor ni sedih. Aku tak nak pergi lebih-lebih sangat. Sebab apa? Ada lagi cerita yang lebih menyedihkan. Dan yang tu aku nak dengar lah luahan daripada hati kau. Sebab lepas daripada Selangor Zack, kau pergi ke Perak. Betul? Kau pergi ke Perak, time tu dah okey, betul? Dah okey pergi Perak. And then dekat Perak, satu lagi fasa yang mengecewakan, yang membuatkan orang selalu cakap, Wan Zack ni player yang bagus, our next germ, kita punya masa depan bola sepak, tapi tak pernah mencapai potensi sebenar. Tapi orang lupa, setiap kali Zack cuba untuk kembali, ada benda-benda lain yang mengganggu prestasi dia. Bukan saja kecederaan. Betul. Apa yang terjadi di Perak, Zack? First datang Perak 2022 tu, kita orang tak terima gaji dalam 4 bulan setengah masa tu. Daripada pre-season? Daripada pre-season. Lama. 4 bulan. So adalah krisis kan kat sana sini. Sebab budak FC ni macam-macam lah. Lepas tu selepas pada tu XOX datang. Tolong untuk ni lah take over Perak. So tak ada masalah dalam satu musim tu. Musim kedua pun tak ada masalah. So musim yang ketiga tu sampailah ke hari ni tidak dibayar. Itu berapa bulan? Lama tu. 7 bulan setengah untuk saya. Kau seorang? Majoriti 7 bulan hingga 7 bulan setengah. Import player dia bayar ataupun tak, Zack? So far rasanya tak bayar juga kot. Tak bayar juga. Sampai sekarang. Dan kes tu tengah ongoing lah. Tak tahu macam mana. So okay Zack, aku nak tahu bila kau tak ada gaji, kau komitmen banyak. Macam tadi aku cakap tak apa ambil gaji kecil, ada minit permainan, sebab apa komitmen kau tak banyak. Sekarang ni dah ada orang rumah, dah ada anak, nak sekolah. Takkan kau nak bermain demi lencana di dada. Kan? Takkan nak pergi bank call, saya bermain demi lencana di dada. Jangan call saya. Jangan kacau. Tak kena. So waktu tu macam mana Zack struggle sebagai seorang player yang dah ada komitmen macam ni? Macam mana kau handle? Dia macam ni. Dia dekat Perak tu dia tak bayar, bukan tak bayar terus gaji, dia bayar separuh selama setahun. Itu yang jadi sampai 7 bulan setengah. So kau pun bayar komitmen separuh. Bank call cakap separuh dulu. Bank call cakap separuh dulu. Tak, dekat Perak ni alhamdulillah, sebab sebelum dengan Perak ni adalah beli macam-macam tanah dan semua. So masa kat Perak ni macam-macam kereta, masa mana tengah berniaga bazar pun ada orang nak datang tarik kereta apa semua kan. Itu semua dah lalui, jadi macam nak buat macam mana benda dah jadi kan. Jadi pada ni lepas tu cakap dengan orang rumah, fikir dengan dia, cakap okay lah macam ni lah, kita ada satu lagi tanah. Saya dekat sana, saya kat Perak saya tergadai 3 tau. Untuk satu Pajero, 2 keping tanah saya jual kat sana. Untuk apa? Cover. Survival.
So saya last kali saya jual tanah, saya settlekan semua saya punya hutang Komitmen kereta, lah. komitmen. So tinggallah rumah saja sekarang. So sebab tu saya rasa macam saya something dengan Perak ni. Bila kita dah tergadai, mungkin kita nak berbakti, mungkin ada rezeki lepas ni kita tak tahu. Betul. Kau budak yang baik Zack. Sebab tu dia cakap minta agama. Yeah. Tapi dah pandai English. Tapi Zack kan, bila kita sebagai orang yang senior dalam team tak ada gaji, kita yelah Zack boleh survive. Macam mana dengan teammates yang muda Zack? Pada masa tu mula-mula tu kena fan Perak ni main peranan jugalah. Sebab fan Perak ni dia masa tu dia buat collection. Setiap kali game dia akan bagi duit kepada pemain. Dia orang yang collect. Dia orang collect antara dia orang, community dia orang tak tahulah mana dia collect. Yang penting tak curi tabung masjid. Dia orang collect dan setiap kali game dia akan bagi. Bagi tabung tu dan kita akan kumpul, coach akan kumpul dan bagi sama banyak lah. Time tu lepas game memang akan bagi duit collection tu. Yes, setiap kali game home dia akan collect. Dia takkan game away team lawan nak collect untuk tak adalah, maksudnya tahap fans punya cara support tu. Kau kena ingat kenapa tim Perak time tu boleh main sampai habis season walaupun struggle sebegini adalah disebabkan tunjang utama pasukan Perak time tu, Coach Yusri Cek lah. Betul Zack? Betul. Boleh share Zack peranan dia dalam tim yang tak ada gaji? Kalau nak cerita pasal Yusri Cek lah ni banyak lah. Cumanya nak boleh cakap player akan main untuk dia. Walaupun dalam keadaan tak ada gaji, dia boleh manage player dan dia tak paksa player untuk. Sebelum ni memang push sebab tak ada masalah gaji kan. Bila masalah gaji dia training pun dia kat nak bagi, bagi. Aku tak nak push sebab aku tahu berapa bulan tak dapat gaji. Tapi time kerja kerja. Kalau tak nak kerja bagi tahu. Sebab tak nak ganggu persiapan untuk pasukan lah. Jadi kita sebagai senior pun kita akan cakap dekat player junior, kita akan cakap ini masa korang, mungkin ada certain player tak nak main. Bila player tak nak main, kau ambil lah peluang ni untuk main. Walaupun tak ada gaji, memang gaji tu utama, tapi bila mana kau tak ada gaji pun kau bersungguh, tim lain akan tengok kau, wah budak ni gaji tak ada pun lari macam gila. Tapi korang walaupun tak ada gaji, korang bukan duduk bawah sekali kan Zack time tu? Masa tu kita orang duduk nombor 7. Nombor 7? Daripada 12? Daripada 12 ke 13 Liga Super. Zaman tu time tu banyak lagi tim Liga Super. Masa tu masih ramai lagi lah. Kelantan semua ada lagi. Kenapa Zack certain player dia orang ada kontrak, gaji tak ada tapi dia masih lagi bagi 100% atas padang. Faham tak maksud aku? Kalau kata daripada kau stay, baik kau belah. Betul. Kenapa Zack sebenarnya? Mungkin masa tu pun kalau nak pergi tim lain pun tak banyak yang offer kan. Sebab mungkin satu nama pun tak ada. Sebab player dekat Perak pun player muda. Jadi nak tak nak dia orang kena push lah. Coach pun main peranan yang paling penting lah. Sebab coach pun memang very supportive lah. Kalau macam ada masalah pun just jumpa je dia. Kalau betul emergency just jumpa dia. Dia cari lah solution untuk settlekan masalah kau. Yang penting dalam padang kau bagi. So, Zack, aku nak tertarik lah untuk tanya pasal Coach Yusri kan. So macam masa dekat Selangor kan, masa fasa kau tengah di bawah lah. Masuk di bawah tu tengah ACL apa semua. Coach mendiang Coach Satya banyak bantu kau. So apa persamaan mendiang Coach Satya dengan Coach Yusri Ceklah ni? Dia persamaan dia tu tak adalah banyak. Masing-masing tahu. Macam mendiang ni dia jenis family man. Dia jenis yang father figure. Lepas tu dia jenis yang macam serius, tak boleh macam orang takut nak gurau dengan dia, muka dia serius kan. Tapi dia memang baik dan dia very understanding. Kalau ada masalah apa-apa pun boleh bincang dengan dia. Sama juga dengan Yusri, tapi Yusri more sekarang modern football, jadi dia tahu macam mana nak tackle player apa semua. Okay, so kita dah cerita part dia main club. Okay, dah daripada main dalam negara pergi luar negara, balik-balik, daripada tengah sedap down, lepas tu sekarang dah tak dapat gaji. Sekarang Alhamdulillah main untuk Perak dah okay balik. Aku nak cerita tentang national
punya achievement ya, national punya achievement. Berapa caps kau dekat skuad Harimau Malaya senior team? Rasanya belah-belah cap kot. 11 cap lah. Belah cap juga. Game yang paling kau ingati game mana Zack? Game AFF lah. AFF 2012. 12. Team yang ada Syukuadan Bukan, itu 14. tu 14. 12. 2012. Okay, kenapa game tu? Sebab masa tu satu muda, satu lagi macam yelah, environment masa tu setiap kali game penuh stadium kan. Lepas tu pada masa sama kita score, kita assist, jadi macam masa tu nama Tengah high nama lah. lambung lah. Jalan tepi pun hi Zack. Masa macam Haizat tu orang rumah tak bising. Tak ada. Tak ada. Dia kat break sekejap kan. Break kan. Dia dekat stadium tu orang rumah belah sana. Tak nampak. Dia Zack macam ni angkat tangan sikit je. Kawan kata sombong, kena lah react. Betul. Okay Zack, bila kita cerita tentang national punya achievement, of course international level ni dia lain sikit. Corak permainan dan juga intensity, komitmennya berbeza. Tapi satu-satunya game yang akan sentiasa jadi perbualan, tak kisahlah umur kita ke, umur anak kita ke, sentiasa akan jadi perbualan sebabnya game kau menentang pasukan Barcelona. Ada satu footage tu sampai bila-bila pun orang akan anggap dia ni pailang teruk ni. Dia ni memang gangster ni. Berhadapan dengan Cesc Fabregas yang dah jadi successful coach sekarang dan juga Neymar. Apa sebenarnya Zack yang jadi sampai kau nak bertekak dengan Fabregas tentu? Masa tu kan kita muda kan, agak muda kan. Lepas tu pula kita masa tu main untuk negara memang berkobar-kobar lah. Kalau main untuk negara ni, bila nyanyi negaraku pun Meremang lah. Pada waktu tu tersentuh lah kaki dia. And then bila tersentuh tu dia macam, yelah dia Cesc Fabregas kan. Jadi macam tak boleh sentuh lah. Dia marah, dia maki daripada belakang kan. Jadi macam cakap benda tak elok lah. So kita pusing je lah. Cakap hai. Tapi memang basically apa yang berlaku permulaannya memang sebab tersentuh kaki. Sebab tersentuh kaki. Lepas tu dia cakap belakang. Semua kita dia pula datang kat kita. tapi saya nampak awak macam nak hayun tu time tu. Tak ada Tak boleh. Bukan hayun. Itu AI Itu AI lah. So apa time tu kita tahu Amri Yahya score, kita leading kan, betul. tengah seronok tengok. Time tu game tu Messi je lah yang tak main. Neymar ada, Xavi ada. Nesta pun ada. Itu game yang aku rasa mungkin antara game yang dia akan ingat sampai bila-bila betul, lah. betul. Tapi gambar tu serius memang sampai sekarang lah aku tunjuk kat anak aku, tengok ni orang Malaysia tau yang nak gaduh dengan Fabregas. Dia nak gaduh dengan Neymar dia kata. Okay Zack, aku rasa aku tak nak serius-serius sangat nanti stres. Kau pun ada benda nak share lagi dalam episod-episod yang akan datang insyaAllah. Zack, aku nak tanya kau lah Zack. Mungkin ni soalan terakhir. Zack, kalau kata sekarang ni kau jumpa Wan Zack Haikal yang berusia 18 tahun dulu, apa satu nasihat yang kau akan bagi tahu dekat dia? Nasihat masa umur 18. Nasihat dia jangan toleh belakang lah. Apa yang nak buat. Yang penting apa yang kita buat tu ada hala tuju. Bukan sekadar buat untuk nama, untuk keluarga. Apabila kita buat sesuatu tu, kita kena jujur, ikhlas, dan insya-Allah bila kita jujur dengan ikhlas ni, benda lain yang akan datang, seperti rezeki kita akan tak putus. Kenapa Zack? Kenapa kau nak nasihat diri kau yang umur 18 macam itu Zack? Adakah dulu kau perasaan kau sebegitu waktu muda? Waktu muda tu masa muda tu biasalah kita macam-macam ragam kan. Jadi bila kita dah berusia ni, kita tengok yang muda-muda tu, kita rasa kita nak nasihat supaya menjadi lebih baik daripada kita yang ada sekarang. So basically apa yang Zack cuba sampaikan lah, jalan terus. Jangan belok-belok. Tapi kau kena faham, soalan aku tu bukan untuk Zack. Bukan suruh Zack nasihat dia yang dulu. Nasihat generasi yang sekarang.
Maksudnya zaman sekarang ni memang orang banyak belok-belok lah. Bukan, dia banyak toleh belakang. Dia banyak tengok side mirror. Okay Zack, last sebelum kita wrap up, aku rasa aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Zack atas kesudian kau luangkan masa. Aku harap career kau akan terus successful bersama dengan pasukan Perak. InsyaAllah. Aku doakan cepat-cepatlah kau transition jadi seorang coach. InsyaAllah. Sebab apa, orang macam kau kalau lambat-lambat nanti takut tak jadi sampai bila-bila kan. Aku doakan cepat-cepat. Manalah tahu Pafa tengok ni, aku cakap ambil lah Zack ni, bagilah jadi coach sekolah sukan dulu ke kan, ataupun bawah 18, bawah 19, belia semua ni. Sebab knowledge yang dia ada. Aku buat lesson coach dengan Zack. Dan aku buat lesson coach dengan a few other players. Not to say Wan Zack is the best, tapi komitmen yang Wan Zack bagi superb. Itu je aku boleh bagi tahu. Dia tak kenal aku, tapi aku perlukan bantuan dia. Dia are more than willing to help sebenarnya. Okay? Alright. Itu sahaja untuk episod yang pertama LM90 bersama dengan Wan Zack Haikal Wan Noor. Terima kasih banyak-banyak Zack. Kita jumpa di kesempatan yang akan datang. Ingat guys, ini adalah LM90. Ini tempat kita sembang gentle lepas minit 9.